Program Bantuan Warga Emas atau ringkasnya BWE merupakan salah satu inisiatif penting yang diumumkan di bawah bajet belanjawan 2025. Program ini diwujudkan khas untuk membantu golongan warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas, khususnya mereka yang memerlukan sokongan kewangan bagi meneruskan kehidupan seharian. Melalui program ini, bantuan bulanan sebanyak RM600 akan diberikan kepada penerima yang layak. Jumlah ini mungkin nampak kecil bagi sesetengah pihak, tapi bagi ramai warga emas yang tidak mempunyai pendapatan tetap, bantuan ini sangat besar artinya. Ia boleh digunakan untuk membeli makanan, membayar kos rawatan, ataupun menampung keperluan harian lain. BWE bukan sekadar angka. Ia adalah satu bentuk penghargaan dan sokongan daripada kerajaan kepada mereka yang telah menyumbang tenaga dan jasa kepada negara sepanjang hayat mereka. Sekarang tiba masanya mereka pula dibantu, agar tidak terus terbeban dengan tekanan hidup di usia emas. Syarat kelayakan juga agak jelas. Pertama, pemohon mestilah warga negara Malaysia. Kedua, berumur 60 tahun dan ke atas. Ketiga, mempunyai pendapatan di bawah paras garis kemiskinan, atau tiada pendapatan tetap langsung. Dan yang keempat, tidak tinggal di mana-mana institusi yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi yang berminat, proses permohonan tidak rumit. Borang permohonan boleh didapati di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, atau boleh juga diisi secara online. Setelah borang lengkap dihantar, pihak berkuasa akan menyemak dan memaklumkan keputusan permohonan. Yang menariknya, program ini dibuka sepanjang tahun 2025. Jadi, tiada tarikh tutup buat masa ini. Namun begitu, adalah lebih baik jika permohonan dibuat lebih awal, supaya proses kelulusan juga dapat dipercepatkan. Kalau anda rasa anda layak, atau ada ibu bapa, saudara mara atau jiran yang memerlukan bantuan ini, ambil langkah sekarang. Ini peluang untuk mendapatkan sedikit kelegaan dalam perbelanjaan bulanan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh semak di ruang deskripsi yang disediakan.